Setiap kota ada cerita. Bandung, kota yang hidup, bukan sekadar dengan hiruk pikuk jalanan dan deretan bangunan, tapi dengan rasa, aroma dan kulinernya yang tak mudah untuk dilupa. Di sini, makanan bukan sekadar untuk kenyang, tapi untuk dinikmati, dikongsi dan dikenang. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat? Saya doakan semoga anda semua sentiasa diberkati Allah selalu. Untuk video kali ini, saya akan kongsikan beberapa tempat makan yang best dan menarik yang boleh anda cuba sekiranya datang ke Bandung. Jom ikut saya, kita jalan-jalan dan makan-makan di Bandung. Untuk makan tengah hari, anda boleh cuba masakan Padang di restoran sederhana. Kalau tak silap saya, ada beberapa cawangan restoran sederhana di sekitar kota Bandung ni aja. Kami singgah di restoran sederhana di Jalan Setiabudi. Restoran ini merupakan salah satu restoran masakan Padang yang popular di Bandung, beroperasi setiap hari dari jam 8 pagi hingga 9.30 malam. Menu popular yang boleh anda cuba seperti gulai tunjang, rendang sapi, ayam pop, jengkol balado dan dendeng. Harga sekitar RM5 hingga RM10 untuk satu piring lauk tu. Dia akan letak semua lauk dan akan kira apa yang kita makan je. Pernah dengar tahu Sumedang? Jom kita singgah ke rumah makan Tahu Sumedang Renyah yang terletak di Lembang. Beroperasi setiap hari dari jam 7 pagi hingga 9 malam. Selain dari Tahu Sumedang, terdapat juga pelbagai menu lain yang dijual kat sini. Peniaga-peniaga jalanan banyak jual Tahu Sumedang ni, tapi kalau nak makan dengan selesa, bolehlah datang ke rumah makan Tahu Sumedang Renyah ni. Tahu Sumedang adalah makanan khas yang berasal dari Sumedang, Jawa Barat. Terkenal dengan rasa dan teksturnya yang enak, rangup di luar dan lembut di dalam. Sedap dimakan bersama sos cili atau makan berulamkan cili padi. Kalau nak mengopi di tempat yang best sambil menikmati keindahan alam semula jadi dan ber-OOTD, boleh datang ke Orchid Forest Cikole. Salah satu destinasi pelancongan yang terkenal di Bandung, terletak di Cikole, daerah Lembang, sebuah kawasan tanah tinggi dengan suhu yang agak dingin. Kat dalam ni ada sebuah kafe yang best untuk lepak-lepak dan bersantai-santai. Golden Pine Cafe beroperasi setiap hari dari jam 9 pagi hingga 6 petang. Tempat dia memang sangat cantik, minum kopi dalam suasana alam semula jadi. Kalau datang ke Bandung, masukkanlah dalam list anda. Nak mengopi dengan suasana seperti berada di atas sebuah kapal layar? Jom kita ke Resto Kemudi Pinisi yang terletak di Ciwidey. Sebuah restoran yang berbentuk seperti sebuah kapal layar yang menghadap ke sebuah tasik yang luas, iaitu Tasik Patenggang. View dia memang sangat cantik dengan keindahan pemandangan tasik dan alam semula jadi. boleh pilih
untuk duduk di dalam restoran atau di atas dek terbuka. Ada banyak pilihan makanan, sama ada yang berat seperti nasi dan lauk pauk atau sekadar untuk minum kopi dan bersantai-santai. Paling best duduk di tingkat atas di open deck, menikmati keindahan pemandangan walau hanya minum secawan kopi dengan sepiring goreng pisang panas. Kalau anda menginap di Spot 43 Hotel and Cafe, kat area lobby dia ada sebuah kafe yang menarik untuk bersantai sambil minum kopi dan sembang-sembang. Tempatnya cantik, bersih dan cozy. Beroperasi dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Selain dari kek dan pastry, ada juga nasi kuning, nasi uduk, nasi goreng serta western food. Dah sampai Bandung, kita cubalah makanan lokal. Kami order nasi kuning, nasi uduk dan nasi goreng. Nak mengopi lewat malam, boleh singgah di Ash Coffee yang terletak bersebelahan dengan Spot 43 Hotel and Cafe. Nak makan malam sambil melihat suasana kesibukan dan kemeriahan kota Bandung? Jom kita ke Braga Street. Restoran Braga Permai yang terletak di Jalan Braga merupakan salah satu restoran yang terkenal di Bandung. Saya diberitahu bahawa restoran ini pernah dikunjungi hampir semua Presiden Indonesia, mulai dari Presiden Soekarno. Menyediakan pelbagai pilihan makanan tempatan dan barat. Pengunjung juga dihiburkan dengan persembahan nyanyian. Sepanjang jalan kerana kita saling bergandengan. Sepanjang jalan kerana berdiriku mesra. Nak makan masakan Sunda sambil duduk bersila di dalam pondok di tepi kolam? Jom kita ke gubuk makan Mang Ingking di Jalan Tangkuban Perahu. Mang Ingking memang cukup terkenal dan mempunyai banyak cawangan di seluruh Indonesia. Kebetulan masa kami datang ni hari hujan, jadi tak dapatlah nak explore seluruh kawasan ni. Tempatnya memang luas, cantik dan banyak pondok-pondok makan yang terletak seolah terapung di atas kolam. Antara menu yang popular kat sini adalah gurame, ayam bakar,
ikan bakar, sop buntut dan udang bakar madu. Salah satu tempat mesti singgah untuk menikmati makan malam, The Stone Cafe yang terletak di Dago. Beroperasi setiap hari dari jam 11 pagi hingga 10 malam. Terletak di kawasan yang tinggi di mana kita boleh melihat pemandangan kota Bandung dari kejauhan. Tempatnya cantik dan sangat sesuai untuk menikmati suasana makan malam yang selesa. Terdapat pelbagai pilihan menu makanan sama ada cita rasa tempatan atau barat. Kalau ke Bandung, mesti singgah di Kartikasari. Dia bukan tempat makan, tapi macam one stop center menjual produk makanan. Biasanya orang akan singgah untuk dapatkan oleh-oleh Bandung kat sini. Yang popular dan selalu orang beli seperti kek lapis, brownies, bingka Ambon dan bagelen. Memang rambang mata jugalah tengok pelbagai jenis kuih dan kek yang ada kat sini. Yang paling best dan saya paling suka, kat satu sudut ni menjual pelbagai jenis kuih muih tempatan. Ada macam-macam jenis goreng-gorengan, kuih kek kukus dan macam-macam lagi. Jangan lupa singgah di Kartikasari untuk dapatkan oleh-oleh Bandung. Kepada sahabat-sahabat, terima kasih kerana menonton. Semoga berjumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum.